Nak cari soundbar baru, lepas tu nak pasang dekat TV ataupun monitor, ini dia Sonicbar HD 3202 daripada Sonic Gear. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah review Sonicbar HD 7000. Jadi hari ni kita nak review lagi satu model baru daripada Sonic Gear, iaitu Sonicbar HD 3202. Soundbar ni sebenarnya dia lebih kurang sama dengan HD 7000 aja. Cuma yang HD 7000 tu saiz dia lebih besar sikit, dan yang model ni adalah lebih sesuai untuk pasang dekat monitor ataupun TV yang lebih kecil sikit. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat soundbar Sonic Gear ni. So masa buka tu kita akan dapat user manual, remote control, battery AAA, kabel optical, kabel AUX dan power adapter. So untuk design soundbar ni, dia nampak lebih kurang aja sama dengan HD 7000, tapi saiz dia adalah lebih pendek sikit dan berat dia sekitar 2kg aja. Jadi nak letak bawa TV ke monitor tu, soundbar ni nampak lebih clean dan rasa matching. Kat depan dia ada satu display kecil dan ada satu logo Sonic Gear. Kat sebelah kanan pula adalah function button dan support 2 mic. Kat bawah pula dia ada 2 rubber stand dan satu woofer. Kat belakang pula adalah port USB-A, AUX, coaxial, optical, HDMI dan port adapter. Untuk connection dia pula, soundbar ni dia ada banyak jenis connection sebab kita boleh guna jenis yang wired ataupun jenis yang wireless. Jadi nak sambung guna pendrive pun boleh, nak sambung dekat TV guna HDMI pun boleh, nak sambung kat smartphone guna Bluetooth pun boleh juga sebab dia support Bluetooth 5.0. Cuma yang wireless connection tu dia lebih sesuai untuk dengar lagu dan layan cerita. Kalau korang nak gunakan dia untuk main game tu, suggest korang guna jenis yang wired. Untuk yang suka nyanyi karaoke tu, korang pun boleh pasang 2 mic dekat sini. Cuma Sonic Gear dia tak bagi free microphone masa korang beli soundbar ni. Jadi kalau korang nak nyanyi karaoke masa raya tu, korang pun boleh add on lah satu set microphone daripada Sonic Gear. Kalau nak set echo sound dan mic dia pun boleh juga sebab soundbar ni dia ada siap sekali dengan remote control. Jadi kalau korang nak set volume ke tukar lagu tu, korang boleh set aja guna remote control daripada jarak yang jauh. Untuk mode equalizer dia pula, soundbar ni dia ada 3 jenis mode. Jadi kalau korang nak layan cerita tu, korang boleh set dekat movie mode. Nak dengar lagu boleh set dekat music mode. Kalau korang nak main game pun, korang boleh set dekat game mode. Jadi korang pun boleh set lah equalizer yang sesuai dengan kegunaan korang. Untuk function button dia pula, kat sebelah kanan ada function button dia. Cuma function button dia agak limited kalau kita compare dengan yang remote control. Jadi kalau remote control korang hilang, korang still boleh set menu dia dekat bahagian soundbar ni. Untuk speaker dia pula, soundbar ni dia boleh support sehingga 120W. Dan soundbar ni dia ada 3 woofer dan 2 tweeter. Jadi nak gunakan dia dekat TV ke monitor tu, sound dia adalah jauh lebih baik daripada speaker yang ada pada TV dan monitor kita. Untuk daily experience, so far saya memang puas hati dengan soundbar ni. Sebab walaupun harga dia cuma 200 lebih aja, tapi sound dia memang agak power dan bass dia pun cukup kuat. Jadi nak gunakan dia untuk layan cerita ke main game tu, sound dia memang cukup terang dan rasa imersif. Dan ini adalah sedikit sampel-sampel sound yang saya test guna soundbar ini. So, overall berbaloi ke soundbar ni? Bagi saya, soundbar ni memang cukup berbaloi sebab walaupun dia ada saiz yang sangat kecil, tapi sound dia memang cukup imersif dan tak rasa murah. Cuma kita tak boleh compare lah sound dia dengan HD 7000 tu. Tapi kalau korang nak letak dalam bilik, lepas tu monitor korang tak besar sangat, soundbar ni memang sangat matching lah dengan monitor yang kita guna itu. So kalau korang berminat untuk beli soundbar ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review phone budget daripada brand lain. So kalau korang nak tahu apa phone yang best, jangan lupa like dan follow channel ini. So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.